Okey, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara-cara mudah untuk menanam pokok buluh lemang. Buluh lemang ni kalau siapa berkenan boleh dapatkan di Shopee. Saya beli harga dalam 30 lebih macam tu lah. Okey. Yang first, saya korek je tanah macam ni. Yang ni bekas pokok sawit lama yang dah mati, yang dah dibakar. Jadi tanah tu saya dapati agak sesuai lah untuk tanam pokok buluh lemang ni. Kemudian untuk mengekalkan kesegaran akar tu, saya ambil je tanah lumpur ni daripada parit, masukkan dalam tu. Mari, tengok sini. Ni. Tanah lumpur macam ni. Bagi dia sejuk sikit. Okey. Kalau beli dekat Shopee ni, nanti saya letakkan link. Memang berbaloi lah beli dengan dekat link yang saya bagi nanti tu. Tengok ni, medium pokok yang dia jual pun memang cantik lah. Okay, nak tanam jangan dalam sangat. So saya campurkan balik tanah. Kalau agak dah terlalu dalam, okey, takkan macam tu. Tambuskan je tanah. Tujuan saya letak lumpur tadi, lumpur tu nampak je macam tak berguna. Sebenarnya lumpur tu penuh dengan bahan-bahan organik, membantu pembesaran pokok buluh kita ni. Selain mengekalkan kesejukan akar dia tu, mudah untuk nak serap nutrien pada tanah tu. Sebabnya kita pokok buluh ni kita beli online. Pokok ni saya beli dari Shopee, dia hantar daripada Terengganu. Yang ni saya tanam dekat kampung saya, dekat Perak. Emaskan je tanah dia. Saya ambil je lumpur ni, saya tuang dekat tu, keliling macam tu. Dah settle macam tu je cara mudah saya tanam pokok buluh lemang. So siapa yang berkenan untuk dapatkan boleh klik di link saya sediakan nanti. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.